Gen Z yang boros ataupun sistem yang berubah. Sekarang ramai orang label Gen Z ataupun generasi Z boros dan tak pandai urus duit. Tapi pernah tak kita fikir, agak-agak memang betul mereka boros ataupun ekonomi hari ini yang memang jauh lebih keras? Realitinya, kos hidup hari ini memang jauh berbeza berbanding 20 tahun yang lepas. Harga rumah melambung, gaji yang banyak stagnan, kos makan naik, kos transport naik, dan di sebalik itu inflasi tak pernah berhenti. RM3,000 hari ini bukan lagi RM3,000 zaman dahulu. Dengan gaji yang sama, sebahagian besar anak muda hari ini terpaksa fikir macam mana nak bayar sewa rumah, komitmen bulanan, dan sebenarnya kos hidup yang makin menekan-nekan. Yang menariknya, Gen Z juga generasi yang paling cepat belajar tentang kewangan. Mereka mula kenal pelaburan emas dan banyak lagi aset digital lebih awal berbanding daripada generasi sebelum ni. Walaupun gaji kecil, ramai daripada mereka sudah mula menyimpan RM50 ataupun RM100 sebulan. Bukan jumlah yang besar, tapi itu tanda mereka ada kesedaran dan sedang berubah untuk perbaiki kewangan mereka ke arah yang lebih baik. Dalam ekonomi hari ini, kejayaan kewangan bukan hanya tentang gaji besar, tapi tentang strategi dan tabiat yang konsisten. Simpan sedikit tapi berterusan, insya-Allah boleh kurangkan hutang sambil bina aset perlahan-lahan. So instead of cepat mengkritik, lebih baik kita bantu generasi muda untuk bina tabiat kewangan yang lebih kuat. Buat sesiapa Gen Z yang berminat untuk mula hari ini, boleh terus komen emas di bawah ataupun isi beg biru dan saya akan guide dengan sebaiknya.